Pan. Menuju masa depan, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 ke arah penggunaan sistem yang cekap. Rancangan Pendidikan Malaysia Teras 1. Pemerkasaan dasar dan tadbir urus. Terima kasih semua. Hari ini kita fokus kepada pelaksanaan Teras 1, Aji Tadbir Urus yang mencekap, berkesan dan berintegriti. Baik, untuk langkah awal, kita cadangkan penambahbaikan sistem sedia ada supaya lebih pantas dan mesra pengguna. Saya setuju. Selain itu, kita perlu tetapkan prosedur kerja standard yang lebih jelas bagi mengelakkan pertindihan tugas. Betul tu doktor, saya pun setuju. Prosedur kerja standar jabatan 2026 hingga 2035, transformasi digital, efisiensi dan integriti. Dari sudut integriti pula, kita boleh laksanakan pemantauan berkala dan audit dalaman secara digital. Pemantauan dan audit dilakukan secara berterusan, automatik dan berasas data digital. Bagus. Bagaimana dengan penggunaan teknologi? Penggunaan teknologi, kami telah memperkasakan setiap jabatan. Kita boleh gunakan dashboard pemantauan masa nyata supaya semua data dapat diakses dengan cepat dan telas. Selain itu, latihan kepada pegawai juga penting supaya semua dapat menyesuaikan diri dengan sistem baharu. Baik, jadi kita tetapkan 3 fokus gerak kerja. Penambahbaikan sistem, pemantapan prosedur dan pengukuhan integriti melalui teknologi. Kita bergerak mengikut pelantinan ini.